Ini telur ikan besar benar namanya. Atau kaviar bukan telur ikan ke? Okay guys, so hari ni kita dekat Chen Pop sekorang. Masa aku dah kuyu-kuyu ni. Tapi hari ni kita minta dessert je. So kita tak expect tau. Aku ingatkan dia ais kepal macam biasa. Biasa ais kepal orang buat apa, bulat-bulat je kan. Sekali dapat letup-letup guys. Dapatnya letup-letup. So memang best. Kaviar yang nama dia. This one kita ambil Princess Strawberry and tak sampai RM10 pun korang. Tak sampai RM10. So korang nak kena try sebelah balik polis ni je. And satu lagi menu favourite kita orang, tapi sebabkan dah kenyang, so tak order lah hari ni. Kita orang punya popiah basah tu sebelah tu. Popiah basah. Itu menu favourite tu. Dah berapa kali kita datang sini? 4 kali. 4 kali dah. 4 kali dah. Ya, datang di menu baru. Actually bukan menu baru, kita yang tak tahu dia macam ni. Bawah tu apa? Bawah ni ais dengan susu. Ais dengan susu guys. So kat sini korang apa, ada cendol, ada ABC. Semua dessert ada lah. Semua dessert ada. Yang semua dessert memang sedap and cantik. Yang penting cantik Tu brother tu tengah masak ais. Tadi kita punya apa nama ais kepal strawberry. Ais kepal strawberry yang cantik Kaviar ni. Kan? Tak habis-habis kau punya kaviar kan? Ya, dia betul, dia macam kaviar, dia macam-macam betul-betul. Dan korang ini special. Ini special. Ini memang aku punya favourite. Sebenarnya setiap kali datang order cendol, tapi hari ni sebab perut dah penuh. Perut dah penuh pun aku datang sendiri tau. Sekejap kita bagi lepas tu lari dulu. So korang dia memang tepi jalan. Okey, dia memang tepi jalan tapi tempat dia selesa lah korang. Tempat dia selesa. So korang don't worry. This is our cendol. Ya Allah, korang tengok kacang dia weh. Melimpah-limpah ke ladang gandum ke? Weh, kacang dia banyak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santan sawit ke? No. Ini santan biasa. Ini santan biasa. Tapi korang kalau nak makan lagi manis, memang kena kacau sampai bawah. Satu benda aku suka tempat ni, selalu kalau hampa beli cendol kat tempat lain, manis sangat tau. Sini dia pun tak buat manis sangat, tapi santan tu memang pekat lah. Tapi sebenarnya boleh request kan? Boleh request, nak tambah gula tambah. Tapi silalah jaga kesihatan. Tadi hampa dah strawberry weh. Hampa dah strawberry ni aku memang makan manis. Ni tinggal hak ni je. Tapi memang sedap. Paling penting, harga dia tak mahal. Apa jangan ingat kat Georgetown ni semua benda mahal tau. Ada juga yang murah-murah. So korang boleh datang dekat Cendol Pop.